Di tengah jantung hutan tropika Malaysia, terhampar sebuah lautan hijau yang luas. Tasik Kenyir, tasik buatan manusia yang menyimpan lebih daripada sekadar air. Ia menyimpan kehidupan tersembunyi dan hubungan yang jarang sekali manusia saksikan. Untuk memahami rahsia kehidupan tersembunyi ini, sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu memulakan sebuah perjalanan. Di atas boathouse, mereka menyusuri tasik yang luas, memasuki dunia yang jarang tersentuh manusia. Setiap peralatan disiapkan, setiap detik diperhitungkan. Mereka bukan sekadar melihat, tetapi cuba merungkai hubungan pelik antara makhluk darat, air dan udara. Tasik ini seakan bisu, namun penuh cerita. Setiap bayang di air mungkin menyimpan jawapan kepada misteri simbiosis yang bakal mereka temui. Perjalanan mereka baru bermula dan rahsia Tasik Kenyir menanti untuk didedahkan. Di tengah luas Tasik Kenyir, terbentang zon industri akuakultur. Di sinilah manusia dan alam berkongsi ruang dan di sinilah juga penyelidik mencari jawapan. Apakah aktiviti ini mempengaruhi kehidupan tersembunyi di tasik? Okey, Tasik ini bukan hanya rumah untuk ikan liar, tetapi juga sumber rezeki manusia. Setiap bacaan yang mereka catat menceritakan kisah keseimbangan halus antara alam dan aktiviti manusia. Air yang kelihatan tenang ini menyimpan jawapan kepada banyak persoalan. Persoalan tentang bagaimana semua kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar saling bergantung untuk terus wujud. 5.85. Siap? Okey, kita ambil yang paling dalam 3 meter ya? Sebenarnya kita telah membuat kursus di lapangan ini telah beberapa kali dan objektif utama untuk kita mengadakan bengkel ini di luar untuk memberi pendedahan kepada masyarakat ataupun komuniti untuk lebih dekat kepada ekosistem yang mana suasana yang baru akan memberikan satu pengalaman yang baru kepada para peserta untuk menjalani latihan dengan lebih efisien dan mendapat ilmu yang lebih praktikal kalau kita kira lah. Ayam. Ini. Okey, baik. Selepas aktiviti mengambil sampel air di kawasan akuakultur, para peserta kembali ke boathouse. Di sinilah mereka bukan sahaja mengumpul data, tetapi juga menghubungkan ilmu yang mereka peroleh dengan tujuan pembelajaran yang lebih besar. Course mapping, satu proses di mana setiap pengalaman lapangan diterjemah menjadi hasil pembelajaran. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasai
kini dihubungkan kepada kemahiran yang perlu mereka capai. Bagi mereka, Tasik Kenyir bukan lagi sekadar peta biru di buku teks, tetapi ruang hidup sebenar tempat teori bertemu realiti. Setiap aktiviti dari mengambil sampel air hingga melihat hidupan menjadi titik penting untuk mereka memahami hubungan kompleks alam ini. Dalam kursus yang kita anjurkan ini, kita melibatkan aktiviti pembelajaran iaitu teori dan juga praktikal. Dan dalam aktiviti praktikal sebenarnya para peserta akan didedahkan secara dekat bagaimana untuk mengendalikan aspek kesihatan organisma akuatik ini dengan lebih dekat. So dari segi itulah sebenarnya mereka mendapat pengalaman yang sebenar dan boleh dipraktikkan apabila balik tempat masing-masing nanti. Tasik Kenyir bukan hanya rumah untuk spesies liar, tetapi juga pusat akuakultur penting negara. Di sinilah peserta mempelajari ilmu kesihatan ikan dan bagaimana memahami, merawat serta memastikan kelangsungan hidupan akuatik. Modul ini memberi mereka asas mengenal tanda-tanda stres dan penyakit, menjaga kebersihan habitat dan teknik rawatan asas dari kuarantin hingga penggunaan ubat. Semua ini kritikal untuk kesejahteraan ekosistem dan industri akuakultur. They're swimming really nicely. But if they're jumping up and down, Malam di Tasik Kenyir, senyap tapi penuh bisikan alam. Bila siang berundur, kehidupan lain mula bergerak dari bayang air hingga ke dahan tinggi. Malam adalah waktunya rahsia terungkap. Dalam gelap, mereka menunggu, menanti untuk melihat dunia yang jarang disaksikan mata manusia. Setiap spesimen yang ditangkap bukan sekadar data. Ia adalah nyawa yang perlu dijaga dari saat disentuh hingga kembali ke habitatnya. Teknik ini mengurangkan stres ikan, sekaligus mengelak kecederaan dalaman yang tidak kelihatan. Prosedur seterusnya, pemindahan. Air perlu bersih, suhu stabil dan kaya oksigen. Setiap langkah ini penting, sama ada untuk analisis makmal atau untuk dilepaskan semula ke tasik. Menangkap bukan untuk memiliki, tetapi untuk memahami dan memulangkan semula kehidupan kepada tasik ini. Selalunya amalan yang biasalah kita akan menggunakan amalan aquaculture yang baik ataupun good aquaculture practice. Kalau untuk daripada konteks pemindahan ikan daripada satu tempat ke satu tempat, selalu yang asasnya adalah masukkan dalam beg plastik atau kita taruh oksigen lah. Jadi air itu tak boleh terlalu banyak sebab nanti akan berat. Jadi ikan yang perlu dimasukkan pun ikut kepadatan yang bersesuaian supaya dia boleh bernafaslah cukup oksigen. Tapi kalau untuk yang kuantiti yang besar, selalunya ada satu bekas ataupun kontainer yang dilengkapi dengan alat pengudaraan ataupun aerator lah atau aeration untuk memberikan oksigen di sepanjang perjalanan pemindahan ikan tersebut. Dalam ekosistem air tawar, parasit bukan sekadar ancaman. Ia adalah sebahagian daripada keseimbangan alam, petunjuk kesihatan hidupan akuatik. Dengan analisis parasit, saintis dapat mengenal pasti punca penyakit, memantau pencemaran dan meramal kesan perubahan alam sekitar. Proses ini memerlukan ketelitian dari penyediaan sampel
hingga mengenal bentuk halus parasit yang berbeza-beza. Setiap spesies memberi petunjuk tentang keadaan ekosistem tasik ini. Dalam dunia mikro ini, jawapan kepada kesihatan seluruh tasik mungkin tersembunyi. Memahami parasit bermakna memahami tasik kenyir itu sendiri. Grup yang predators akan kesana. Ketika malam mengundurkan diri, matahari perlahan membuka tirai hari baru di Tasik Kenyir. Di sinilah setiap sinar membawa janji penemuan baru. Dengan cahaya pertama, semangat mereka kembali menyala. Setiap langkah merupakan satu peluang memahami rahsia tasik ini. Di hadapan mereka, terbentang hari yang akan mengubah cara mereka melihat alam dan diri mereka sendiri. Kesegaran hasil tangkapan bukan sekadar soal rasa. Ia menentukan keselamatan, kualiti, malah nilai ekonomi hasil perikanan. Indeks kesegaran digunakan oleh industri dan penyelidik, dari pemerhatian fizikal hingga ujian kimia sederhana seperti pH. Semua memberi gambaran sejauh mana hasil ini masih selamat digunakan. Di lapangan, kaedah ini membantu nelayan dan penternak merancang penyimpanan dan mengurangkan kerugian akibat kerosakan awal. Dari mata ke insang hingga ke butiran data kesegaran, bukan sekadar rasa, tapi kunci kepada kelestarian sumber makanan kita. Sebenarnya kita ada dua teknik yang kita guna pakai, sensory evaluation dengan non-sensory evaluation. Tetapi untuk secara praktikal, masyarakat boleh mempelajari melalui sensory evaluation. Deria rasa yang kita ada, sama ada dari segi penglihatan, menggunakan bau, menggunakan touch, like sentuhan. So ikan dia berbeza dengan kerang-kerangan. Ikan kita boleh lihat dari segi mata, kebiasaannya mata jernih, masih lagi segar lah. Ikan yang insang berwarna merah cerah itu masih lagi kategori segar berbanding dengan ikan yang dah lama mati lah. Kita boleh lihat kekenyalan dari segi sentuhan. Bila kita sentuh ikan, kita dapat rasakan kekenyalan di bahagian isi ikan tersebut. So itu bermakna ikan itu masih lagi segar. Sebelum turun ke lapangan, peserta diberi gambaran awal tentang misi mereka. Memahami air bermakna memahami kesihatan seluruh ekosistem. Setiap angka yang mereka catat nanti akan menjadi bukti bagaimana kita mengurus sumber semula jadi ini dan apa yang perlu dipulihkan. Ambil bacaan dia. So, yang ni 1 meter. So kadar kerosakan cahaya dia nampak lagi kan? 1 meter masih nampak. Dari teori ke lapangan, kini mereka menguji sendiri bagaimana tasik ini bernafas di dua dunia berbeza. Kawasan akuakultur sering menunjukkan paras oksigen lebih rendah akibat aktiviti pemeliharaan dan sisa organik yang terkumpul. Di kawasan liar, bacaan lebih stabil. Tanda airnya dipengaruhi proses semula jadi tanpa campur tangan manusia. Dua sampel, dua cerita berbeza. Di sinilah mereka akan menemui jawapan sejauh mana kita mengubah wajah Tasik Kenyir. Hubungan keseimbangan ekosistem yang baik antara hidupan air dan juga terestrial memainkan peranan penting dalam kehidupan dan juga kelestarian Tasik Kenyir. Kualiti air memainkan peranan yang sangat penting. Apabila kualiti air yang rendah ataupun tidak bersih akan menyebabkan kehadiran parasit yang tinggi. Dan ini akan menyebabkan asal-usul ikan di sini akan terjejas. Selain daripada itu, Tasik Kenyir mempunyai satu ekosistem balance yang sangat tinggi untuk dipelihara. Memandangkan Tasik Kenyir merupakan satu zon atau kawasan yang mempunyai potensi yang tinggi, antaranya
rekreasi. Selain daripada itu, Tasik Kenyir juga telah digazetkan sebagai satu kawasan atau zon aquaculture. Kita perlulah menjaga kualiti air. Faktor cuaca dan juga perubahan iklim akan menyebabkan juga kehadiran parasit yang akan semakin meningkat daripada satu masa ke semasa akan datang. Sampel yang dikumpul kini dibawa ke meja analisis. Setiap titisan air menyimpan petunjuk tentang kesihatan tasik ini. Ujian lapangan sebegini membolehkan saintis mengesan pencemaran nutrien, data utama yang boleh mengubah keseimbangan ekosistem air tawar. Dengan membandingkan dua lokasi, mereka akan melihat sendiri kesan aktiviti manusia. Data ini bukan sekadar angka, ia panduan untuk pengurusan masa depan tasik. Dari sampel kecil ini, lahirlah pemahaman yang lebih besar bagaimana menjaga Tasik Kenyir agar kekal subur untuk generasi akan datang. Saya dapat pelajarilah bagaimana bermulanya ikan tu dia sakit. So bila once dah sakit, macam mana proses rawatan dia, sekiranya rawatan tu memerlukan antibiotik, apakah efek dia, berapa kadar dia. Sebab benda itu semua memberi kesan kepada ikan tu dan kemungkinan akan membawa kepada sepanjang rantaian makanan tu. Selain daripada itu, saya juga memahami lebih detail berkenaan dengan water treatment, yang mana kawalan air itu adalah penting untuk memastikan ikan tu dalam keadaan yang sihat, baik, supaya at the end produk yang akan dihasilkan kepada pengguna itu adalah selamat. Air yang kelihatan tenang menyimpan dunia kecil yang jarang terlihat parasit yang mempengaruhi ikan dan invertebrata di Tasik Kenyir. Pemeriksaan parasitologi bermula dengan pemerhatian kasar sebelum sampel dibawa ke bawah mikroskop untuk pengesahan lanjut. Bagi komuniti Tasik, pengetahuan ini menjadi asas bukan sekadar rawatan, tapi memahami keseimbangan antara hos dan parasit di ekosistem semula jadi. Dalam dunia tersembunyi ini, jawapan tentang kesihatan tasik terletak pada makhluk yang hampir tidak kelihatan. Parasit ni boleh dikatakan sebagai organisma yang berassociate dengan haiwan lain ataupun yang memberikan kemudaratan kepada haiwan lain lah. Kita boleh katakan setiap haiwan di dunia ataupun setiap organisma lain di dunia ni mempunyai parasit mereka yang tertentu. Terutamanya seperti ikan dan haiwan-haiwan akuatik lah. Dan setiap haiwan akuatik ini seperti ikan, dia mempunyai pelbagai jenis parasit yang tinggal bersama mereka. Mungkin 1 ataupun 2 ataupun 3 spesies yang tinggal bersama dengan ikan tersebut. Dan bagi haiwan akuatik ini, parasit yang hadir dengan mereka ni boleh hidup sama ada di dalam badan ataupun di luar badan parasit lah. Dan ini dikategorikan sebagai ektoparasit ataupun parasit luaran, dan juga endoparasit ataupun parasit dari dalaman yang boleh hidup dalam badan mereka. Untuk mengenal pasti penyakit parasit, pertama kita melalui kaedah calitan lendir ikan dan juga calitan pada insan ikan. Di mana sekiranya kita mengambil kedua sampel tersebut, kita akan lihat di bawah mikroskop untuk mengenal pasti parasit apa yang menyakiti ikan tersebut. Manakala jika kita ingin melakukan pemerhatian bagi spesies ikan, kita perlu melakukan proses molekular analisis melalui penjujukan DNA, dan keputusan akhir kita akan dapat mengetahui spesies parasit secara spesifik yang menjangkiti ikan tersebut. Di sebalik tubuh kecil seekor ikan, tersembunyi makhluk lain yang lebih kecil, iaitu parasit. Untuk mengesannya, mereka menggunakan salah satu teknik pengesanan parasit yang lebih mudah dan cepat, iaitu kaedah candling. Kaedah ini biasanya digunakan untuk pengesanan bagi tujuan keselamatan sampel produk perikanan. Namun, ianya juga boleh diaplikasikan dalam kaedah pengesanan parasit dalam ekosistem sebenar, di mana ianya lebih mudah dan mendapat keputusan yang cepat. Dengan penggunaan cahaya,
Parasit yang tersembunyi di sebalik lapisan tisu dan otot kelihatan jelas. Kaedah ini membolehkan mereka mengesan jangkitan tanpa memerlukan kaedah yang kompleks. Teknik ini mudah diaplikasikan di lapangan dan ianya penting untuk memantau kesihatan ikan sama ada di persekitaran liar atau yang diternak. Dari sini, mereka boleh menentukan langkah rawatan atau amaran awal yang saling berkaitan dengan hubungan ekosistem yang lebih menyeluruh. Dengan seberkas cahaya, rahsia kehidupan akuatik tersingkap dan keseimbangan alam dapat terus dijaga. Kita kena confirmkan dengan cara sebegitu. Sama ada ikan yang kita dapat tu adalah bebas daripada parasite atau tidak. So, saya minta untuk ambil ikan kebiasaannya apa yang kita akan lihat melalui kaedah handling ini adalah parasit yang kita boleh jumpa dalam bentuk sista atau dalam bentuk sis, yang mana kita target kebiasaannya kita akan jumpa spesies parasit nematod lah. Dan kaedah ni kita boleh katakan sebagai kaedah kuantitatif yang paling cepat untuk kita mendapatkan result ataupun keputusan bagi mengesan parasit dalam produk perikanan. Hari yang panjang berakhir dan Tasik mula bernafas perlahan dalam bayang senja. Selepas pemeriksaan awal, sampel yang penting disediakan untuk pemerhatian jangka panjang melalui teknik penyediaan slide kekal. Proses pengawetan bertujuan untuk menghentikan proses perebutan tisu yang mana penting untuk memastikan struktur parasit kekal jelas di bawah mikroskop. Pewarnaan membantu membezakan organ dalaman parasit dari struktur halus hingga cangkang luar yang hampir lut sinar. Setiap slide menjadi arkib kecil kehidupan tersembunyi, rahsia yang kini terakam untuk selamanya. So far dalam 4 hari 3 malam program ini, banyak saya belajar benda baru, terutamanya beberapa metod, contohnya Candeli method for parasite detection, lepas tu fish freshness index, lepas tu fish and shellfish parasitology and aquatic parasitology. Ini memang benda baru bagi saya lah, sebab kalau sebelum ni memang saya tak expose sangat dengan benda ni, tapi sekarang memang saya dah expose like maybe around 80%, so sangat berguna lah untuk saya. Sebenarnya banyak banget hal-hal menarik, hal-hal baru yang dipelajari selama di sini. Karena sebelumnya pun di dunia akuatik saya lebih banyak mengeksplor untuk ikan ornamental, baik yang di pabrik akuarium maupun juga untuk ikan peliharaan seperti koi maupun arwana. Sedangkan di sini kan pendekatannya lebih ke arah aquacultur, juga pendekatan yang berbeda juga terkait bagaimana parasit-parasit atau penyakit-penyakit di ikan ini mengancam kesehatan manusia melalui keamanan pangan dan lain sebagainya. Dan makanya cukup banyak hal yang baru yang bisa dipelajari di sini. Selepas parasit dipindahkan ke slide, kini tiba masanya untuk melihat dunia tersembunyi dan merekodnya dengan tangan sendiri. Setiap lukisan wajib ada skala, label dan maklumat lokasi. Inilah rekod saintifik, panduan penting untuk mengenal pasti spesies dan tahap jangkitan. Dari kanta ke kertas, inilah bagaimana dunia parasit direkodkan, satu garisan pada satu masa. Di sinilah sains dan seni bertemu. Setiap garisan mendedahkan cerita tersembunyi tentang parasit yang jarang dilihat oleh mata kasar. Actually saya kagum kerana mereka ni adalah kita kata pelajar-pelajar saya dulu, dan kita dah buat master, buat PhD semua kan dalam dan luar negara, dan juga staff-staff Ecotrop yang pernah saya jadi bos dulu kan. And mereka ni telah kita kata menjalankan satu aktiviti
yang sangat membanggakan. Di jantung Kenyir, generasi penyelidik muda belajar memelihara sambil meneroka. Setiap data, setiap lukisan menjadi langkah kecil menuju keseimbangan ekosistem yang lestari. Kerana memahami adalah langkah pertama untuk melindungi.